Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri keluarga itu episod ke-22. So jom kita tonton. Saya rasa Dini ni dia kena keluar dari rumah. Kena ada aktiviti, kena jumpa orang. At least dia bergaul, jumpa orang. Saya nak cari sekolah yang ada kelas, yang buat aktiviti untuk budak-budak special macam tu kan. Dulu mungkin dia tak suka kelas tu. It's okay, don't give up. Dan saya kena cari juga. Okay. Saya tengah cakap dengan awak ni. Awak ni bila bab Dini, awak diam, awak tak tahu. Awak nak kurung dia dalam rumah, duduk sorang-sorang kat dalam rumah ni. Macam nak orang buat apa? Ambil peduli. Ambil peduli. Sedap mulut Cem cakap ambil peduli Cem ambil peduli pasal anak-anak. Sampai benda-benda lain semua terabai. 24 jam dalam hidup Cem, anak. Laki letak kat mana? Biar macam tu je. Cem, abang nak bagi tahu Cem orang lelaki ni, dia bukan makan zahir je. Dia makan batin juga. Dalam masuk iman tu, mula-mula kita rasa macam cempaka dia dah function lah kot. Sebab cadangan dia tu menyelamatkan Dini daripada terus jadi mangsa ayah dia dekat rumah, kalau dia biarkan selalu kat rumah. Tapi Iman pun dia bagi satu bullet lah, bagi satu kesedaran kat cempaka apa yang cempaka abaikan dekat rumah sepanjang perkahwinan dia tu. Benda tu jelas kan kot. Dia tak tahu lah kenapa dia tak nampak hint-hint daripada Iman apa yang Iman nak daripada perkahwinan tu. Tak malam kot rasanya dia tak layan suami dia. Concern pasal anak tu dah betul lah, tapi dia kena balance dengan perkara-perkara lain. Macam orang semua marah lah dekat Iman, semua benci Iman, watak Iman sebab kita dah tengok drama ni. Tapi kalau tengok secara keseluruhan, kita rasa macam cempaka tu pun macam